Kongsi Sat pasal bagi untuk kedua-dua ibadah umrah. Boleh pakai satu phone ke untuk 5 orang? Bagi boleh pakai. Okey, untuk bagi yang terkini, dia pertama sekali dia tak ada dah skuter tu, tak ada dah. Tak ada dah. Dia ada bagi tu, bagi atau nak mudah faham kita panggil golf car. Ada driver, lepas tu ada passenger dekat belakang. Satu tu dia boleh naik 2, 4, 5 orang boleh naik. Sekali dengan driver 6 orang. Hak belakang sekali 2 tu dia tak boleh naik lah sebab menghadap ke belakang. Macam golf car, macam golf car. Okay. Untuk bagi ni, cara nak daftar dia tak ada dah counter macam dulu. Pi bayar, tap card, bayar cash. Tak ada dah. Sekarang ni semua online. Online melalui apps. Cuma melalui apps ni, kita kena sign up. Jadi, paling mudah sekarang ni dia tak ada lah. Bagi tu banyak. Dan saya tengok baru-baru ni pun, sekarang ni bulan 12 pun tak ada lah queue dahsyat sangat. Maksudnya boleh pergi dekat situ, dekat dia punya counter tu. Dia counter masih ada orang jaga, tapi dia jaga servis lah. Dia jaga, dia bantu. Boleh pergi dekat counter tu. Dia ada barcode, kita scan barcode tu. Masuk dalam website dia, kita sign up. Masukkan data, butiran, nombor telefon, email apa semua sebab dia nak bagi TSC. Cuma biasanya kawasan tu internet dia kalau pakai buat roaming internet memang tak lepas habis. Dia slow. Dia kena pakai nombor Saudi ataupun pakai wifi dia. Pakai wifi dia masuk sign up apa semua tu. Lepas sign up tu baru boleh pilih bagi tu. Jadi contoh katalah kita pergi group satu family 5 orang. Macam Tuan Lan tanya. Boleh tak nak booking 5 orang? Boleh. Dia boleh booking terus. Maksudnya satu bagi tu muat, katalah satu bagi tu 5 orang. Kita nak booking semua untuk 5 orang. Boleh. Masuk ambil passenger 1, passenger 2, passenger 3, passenger 4 sampai 5 orang. Kalau ambil 5 orang nanti kita boleh naik ke 5 orang tu satu bagi. Kalau pergi 2 orang saja bagi, kita share lah dengan orang lain. Maksudnya kita 2 orang, lepas tu naik 2 orang, ambil orang lain pula naik. Sampai penuh bagi tu baru dia gerak satu bagi. Jelas kot noh pasal bagi tu. Jadi boleh pakai bagi nak daftar untuk seorang, 2 orang. Pakai nombor yang sama, pakai akaun yang sama. Lebih pada 5 orang pun sebenarnya boleh. Dan bagi itu kalau nak booking contoh, nak booking untuk esok siap pun boleh. Booking kita buat lah ni kan, nak booking untuk esok pun boleh.